Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Profesor Madya Dr. Bakia binti Syahrudin, Pengarah Pusat Perubatan USM Bertam. Perkhidmatan rawatan paliatif di PPUSMB telah bermula sejak tahun 2006 dan ia telah berkembang dengan jayanya sehingga ke hari ini. Perawatan paliatif ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kualiti hidup pesakit yang menghadapi penyakit yang kronik dan mengancam nyawa, dengan memberi rawatan di segi mengurangkan kesakitan dan juga sokongan kepada pesakit dan keluarga mereka di segi fizikal, emosi dan spiritual. Di PPUSMB, perawatan paliatif disediakan dalam bentuk klinik pesakit luar, rawatan di ward iaitu di PPUSMB, dan juga kami membuat rawatan ke rumah-rumah pesakit ini. Saya berharap unit paliatif di PPUSMB akan terus berkembang dengan jayanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Siti Noraini binti Muhammad Yusof, penyelaras Unit Paliatif Pusat Perubatan Universiti Sains Malaysia Bertam, dan juga merangkap pensyarah perubatan dan pakar perubatan dalaman di PPUSMB. Kami juga merupakan salah satu pusat rawatan kanser di Zon Utara yang menawarkan lawatan ke rumah. Kami juga terlibat secara aktif dalam aktiviti komuniti paliatif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Muhammad Zulfadli, Pegawai Perubatan Unit Paliatif dan juga Ahli Jawatan Kuasa Program Komuniti Paliatif Pusat Perubatan USM Bertam. Untuk makluman, pada tahun 2024, pasukan kami telah menjalankan satu program latihan profesional kepada sukarelawan untuk membimbing pesakit kanser yang memerlukan penjagaan paliatif. Program ini yang dijalankan sepanjang tahun disertai hampir 100 orang sukarelawan yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, antaranya pensyarah universiti, guru, pesara kerajaan, pelajar dan sebagainya. Harapan program ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada sukarelawan dalam penjagaan paliatif dan seterusnya membantu pesakit dan keluarga dalam menghadapi penyakit yang mengancam nyawa ini.